Aku kata, ya Rasulullah, seandainya salah seorang mereka melihat kepada kedua kakinya, pasti dia melihat kita. Maka beliau bersabda, bagaimana prasangkamu wahai Abu Bakar terhadap dua orang yang Allah sebagai orang yang ketiga? Hadis ini adalah hadis Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ikhwan, di antara hadis-hadis yang akhir, hadis-hadis yang akhir dalam bab yakin dan tawakal, dia bawa kepada kita hadis-hadis yang macam ni, iaitu hadis yang menyebut kepada kita bagaimana tawakal kepada Allah Ta'ala itu, dia akan jadi yakin, lahir tawakal, dia akan jadi penyelamat dalam hidup manusia. Tapi macam kita belajar mula-mula bab yakin dan tawakal, yakin dan tawakal kita mesti duduk di atas syariat Allah. Kalau kita keluar daripada syariat Allah, itu yakin yang salah dan tawakal yang salah. Benda yang paling penting kita tawakal, kita yakin, ikhwan, ialah dengan rukun-rukun iman, dengan rukun-rukun Islam, dengan hal ihsan. Kita yakin ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran tentang wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang ada taqwa. Ikhwan, bila kita masuk dalam kawasan taqwa, kita tawakal dan kita yakin pada Allah. Allah akan jaga hamba-hamba dia yang bertakwa. Ketika Allah menyebut tentang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, Allah kata bersegeralah kamu kepada ampun, kepada minta ampun kepada Allah. Allah menyediakan kepada hamba-Nya minta ampun kepada Allah daripada dosanya syurga yang luas daripada langit dan bumi. Allah kata disediakan bagi hamba yang bertakwa. Ikhwan, kita kena yakin dan tawakal kepada Allah. Akhir daripada perjalanan takwa ini, kita akan dapat syurga dan keluasannya. Akhir daripada perjalanan bertakwa, kita akan dapat bau syurga sebelum jasad kita rebah ke bumi dan masuk ke dalam tanah pusara. Ini, ikhwan, kena masuk dalam bab yakin dan tawakal. Kalau insan dalam hidup dia tak boleh yakin, kalau dia kata dia yakin 50%, ini belum masuk bab yakin, ikhwan. Kita tidak boleh syak dan tidak boleh waham. 50 percaya, 50 tak percaya, ia ni orang panggil syak. Walaupun ada unsur percaya, tapi unsur tak percaya sama banyak, kita panggil syak. Afillahi syakkun, adakah pada Allah tu kamu nak syak? Adakah pada Allah tu kamu nak ragu? Adakah pada Allah tu kamu masih nak bertanya benar ke tak benar janji-janji dia? Dia janji nak bagi ganjaran kepada hamba yang saleh, dan dia janji nak membalas dengan lubuk kesesaraan kepada hambanya engkar dan jahat. Afillahi syak, adakah pada Allah kamu nak tunjuk syakwa sangka kamu? Salah. Tak boleh. Kalau tak percaya kita lebih banyak daripada percaya. Ni dalam ilmu kita duk belajar, dia panggil waham. Waham. Lebih-lebihlah yang ni, dia boleh menggugurkan iman kita sikit demi sikit. Yang kata yakin ni apa dia, ikhwan? 100% percaya. 100% kita percaya. Maka sebagai contoh dia, malam ni hadisnya Imam Nawawi bawa kepada kita, iaitu Nabi sendiri. Nabi sendiri berada satu keadaan yang dari segi akal pemikiran, dari segi perasaan, rasa, kederat, nyawa di hujung tombak. Nyawa di hujung tombak. Dari segi matematik kehidupan, jawapan dia mati. Ikhwan, Nawawi nak suruh kita tengok bagaimana bila Nabi menyerahkan yakin dan tawakal kepada Allah, keajaiban dalam hidup terjadi. Apa yang matematik hidup kata tak boleh jadi, iman membawa kepada keajaiban. Benda itu jadi, benda itu wujud. Benda itu wujud
ketika ini manusia tak boleh pakai dah ilmu alam, tak boleh pakai dah ilmu sains. Manusia hanya boleh pakai satu ilmu, daripada ilmu tauhid. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sampai pada peringkat kata Abu Bakar As-Siddiq, nazartu ila aqdamil musyrikin. Dia masuk dalam gua, masuk dalam gua, lubang tu sikit saja, masuk ke dalam. Maka musyriki berdiri betul-betul. Abu Bakar dengan Nabi duk nampak kaki musyrikin. Kalau musyrikin tu buat gatal lah kaki dia, dia tunduk, dia garu, dia akan nampak. Dia mesti akan nampak. Ini secara panca indera, secara akal, timbang tara kehidupan. Dia mesti nampak. Ini adalah sunnatullah dalam jalan. Dia pasti akan nampak. Siapa tak nampak lampu merah, hijau, merah, kuning, mesti nampak. Tiba-tiba dia tak nampak, ada benda. Ima pemikiran dia kacau. Ima dia saja nak langgar. Dia saja nak langgar. Ima dia memang mabuk betul. Lampu merah semua nampak secara akal. Kecuali ada gangguan elektrik, pasal bil naik ke tol naik, dia pejam celik tak nampak. Tapi secara akal semua nampak. Panca indera menghala ke arah tu, jantung mula berdebuk-debak, dung dung dung. Kalau mereka nampak, kesimpulan dia mati. Kesimpulan dia mati. Abu Bakar kata pada Nabi, kata Abu Bakar, wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina. Kami duk ada dalam gua dan kami duk tunduk, kami duduk, kami jadi rendah. Mungkin lutut mereka dah sama dengan kepala kami dah. Depa tunduk, depa akan nampak kami. Faqultu ya Rasulullah, Abu Bakar kata dekat Nabi, law anna ahadahum nazara tahta qadamaihi. Ya Rasulullah, kalau seorang daripada depa tengok ke bawah, tengok ke, dia nak pegang tumit dia ke, dia nak tengok kasut dia ke, la absarana, dia akan nampak kita ya Rasulullah. Abu Bakar menghisap dengan cara kemanusiaan adil. Abu Bakar tu kata betul. Ini betul, ini hakikat dia. Kata Nabi, ma zannuka ya Aba Bakrin. Nabi kata Abu Bakar, apakah kau nak sangka-sangka di antara kita berdua ini Allah yang ketiga. Allah yang ketiga. Dalam Quran ada ayat berkenaan dengan perkara ini. Allah sebut tentang la tahzan innallaha ma'ana. Ini Nabi katakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu rasa sedih, Allah bersama dengan kita. Apakah kamu sangka Abu Bakar bisnain, antara kita dua orang ni Allahu salisuha, Allah yang ketiga. Ikhwan, perkataan ini Nabi membawa urusan Nabi dan Abu Bakar, urusan mereka berdua bulat menyerah kepada Allah. Yang ni ikhwan, dia akan wujud dalam tiap-tiap hidup kita ikhwan. Akan wujud, dia akan wujud keadaan ini sebagai bukti keimanan pada Allah. Dia akan ada. Ima dah berlalu, ima sedang berlalu, ima akan datang. Dia wujud. Mai satu masa kita melengung, kita kata apa aku nak buat. Last kali kita kata tak ada siapa boleh tolong kita, Allah. Masa kita kata lagu tu, tengok-tengok urusan kita selesai. Mungkin kita tak sedang benda ni telah berjalan dalam hidup kita, ataupun kita adalah orang yang sedang memegang tiket untuk menanti benda tu berlaku. Menanti benda tu berlaku. Karena itu ikhwan, bila kita pandang kepada ayat-ayat Al-Quran, kita boleh buat kesimpulan. Masa mak kita nak melahirkan kita dulu, ditulis hidup kita, mati kita, semua ditulis. Cuma ikhwan, kita tak tahu apa Tuhan tulis. Tuhan tulis umur kita banyak mana, kita tak tahu. Mungkin, saya katakan mungkin umur kita
40. Lah ni 41. Macam mana boleh jadi 41? Kita tak tahu Tuhan tulis banyak mana. Kita tak tahu. Tapi apa yang kita tahu? Kita tahu bahawa kita tak tahu sebab apa kita masih hidup. Apa yang menjadi penyambung hidup kita ni kita tak tahu. Yang kita tahu Allah ada menulis tentang hidup kita. Banyak mana kita tak tahu. Mungkin hidup kita dah tamat, mungkin. Kadang-kadang kita pegang jantung kita, kita rasa macam sunyi dunia ni. Kita rasa macam aku nak mati ke sehari dua hari ni. Perasaan tu macam kita wajar dah mati, tapi tak mati lagi. Dari segi buang tabiat dah, tapi tak mati lagi. Ikhwan, Allah menulis hidup manusia. Antum tengok jam, sebelum nak bertukar kepada minit, dia ada saat. Saat lebih cepat daripada minit. Sebelum dia nak bertukar kepada saat, dia ada kiraan yang lebih cepat daripada saat. Kiraannya sangat tak berhenti jadi satu saat. Satu saat yang tak berhenti jadi satu minit. Kalau kita tengok itu, kita akan takut. Inikah yang dimaksudkan dengan perjalanan hidup manusia? Kita akan takut. Kita akan jadi tak ada masa. Kita nampak matahari hak besar tu macam tak berjalan. Tapi kita tengok angka yang orang buat ni, daripada saat nak tukar jadi minit, cepat dia berjalan 1 sampai 9. Tap jadi satu saat. Daripada tak nak kata saat ke apa kita pun tak tahu, terlampau cepat dia berjalan satu saat. Terlampau cepat jadi 1 minit. Baru jadi 1 jam, baru jadi 24 jam satu hari. Dalam tengah-tengah itu Allah Ta'ala menunjukkan kebijaksanaan dia. Kalau jam berjalan secepat tu ya kawan, kita nak menguap pun tak dan. Tapi Allah tunjuk dia ini Rabbul Alamin. Dia hanya urus semua benda ni. Dia boleh kawal ikhwatul iman, dia boleh kawal. Dia kawal umur kita, rezeki kita, susah kita, senang kita, semua dia kawal. Dan kita tak tahu ikhwan, adakah kita umur kita hari ni banyak ni, ataupun umur kita panjang ni kerana benda lain. Kita ambil satu ayat Quran, Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku buat kamu, tidaklah aku buat kamu melainkan untuk ibadat kepada aku. Ikhwan, kalau berdasarkan ayat ni, satu benda kita faham, yang menyambung hayat kita adalah ibadah. Bukan makan, bukan minum, bukan kekayaan, bukan apa-apa. Yang menyambung hidup kita adalah ibadah. Allah kata, dan tidak aku jadikan kamu, dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah pada aku. Artinya hidup ini terjadi dengan ibadah. Apabila manusia memendekkan ibadah, dia memendekkan jangka hayat dia ikhwan. Apabila manusia tidak beribadah, dia memendekkan kesihatan dia, dia memendekkan kebahagiaan dia, dia mencelaka dan menghuru-harakan hidup dia. Tidak aku jadikan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada aku. Dalam ayat lain Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kau kena mempertahankan ibadah kau sampai kau mati bertemu dengan aku. Allahu Akbar. Ikhwan, bila kita makan dengan orang ramai-ramai, kita kata bismillah dan kita makan dengan tangan kanan. I ask you my brother Muslim, why? Pasal apa bila kita makan dengan bismillah dan kita makan dengan tangan kanan? Why? Tangan kiri kita tak berfungsi, kita baru accident, simen. No my brother, no. Sihat elok. Kenapa ketika kita minum air kita tak langgah dengan kanan? Kalau saya kata pada antum, kita hadut mengaji ni satu je sebab dia, kerana ada larangan di dalam hadis dan kita beribadah dengan hadis itu. Ikhwan, kita tidak tahu, mungkin kerana kita makan dengan tangan kanan dan kita bismillah, itulah penyambung hidup kita sehari ini ikhwan. Kerana kamu dicipta, tidak kamu dicipta dengan jin malaikat untuk beribadah kepada aku. Dan Allah kata, ma uridu minhum min rizqin.
Aku tak mau rezeki daripada kamu. Aku tak mau rezeki daripada kamu. Akulah yang memberi rezeki pada kamu dengan jalan ibadah. Subhanallah ikhwan. Kita tak tahu. Nanti satu masa kita kena takut ikhwan. Kita kena takut. Bila kita pergi satu tempat, kita mula tak dengar ada nama Tuhan. Kita duduk dalam rumah kita, kita terlupa makan baca bismillah, bini terlupa, anak terlupa, tiba-tiba sengap sunyi aja duduk makan. Jantung kita mesti berdentup ikhwan. Dah sampai dah masa manusia akan dihancurkan oleh Allah kerana ibadah telah hilang dalam hidup mereka. Kata Imam Ibn Kathir, kata Imam Al-Qurtubi dan Ibn Kathir, kemuncak liya'budun bermakna liyuwahhidun. Mereka kena mempertahankan tauhid kepada Allah. Di situlah sarang ibu bagi ibadah. Tidak diterima ibadah orang-orang kafir. Tidak diterima ibadah orang-orang yang ada syirik dan riak dalam hati mereka. Hanya diterima wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Inilah wazalika, ikhlas beribadah kepada Allah, ikhlas sembahyang, ikhlas mengeluarkan zakat, wazalika dinul qayyimah. Inilah jalan agama yang sangat lurus. Ikhwan, bila manusia tak boleh ikhlas dalam ibadah, manusia diisytiharkan bengkok. Ketika dia bengkok, dia mencipta celaka dalam hidup dia, ikhwan. Dia mencipta sengsara dalam kesihatan dia. Kerana itu ikhwatul iman, bila sampai ke muncak, ibadah itu akan keluar daripada diri manusia. Dia akan keluar sampai ke muncak. Nabi dengan Abu Bakar duduk dalam gua. Abu Bakar sifat manusia dia. Dia bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, kalaulah mereka tunduk, kalau mereka tunduk melihat kaki-kaki mereka, mereka akan nampak kita. Nabi SAW mengembalikan Abu Bakar kepada fitrah manusia dijadikan, melainkan beribadah kepada Allah. Hidup dan mati manusia mesti kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini bukan saja kita baca dalam salat, tapi disebut di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim orang yang mula sebut, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sampai pada peringkat hidup dan mati kita, keyakinan kita mutlak dan tawakal Allah yang menguruskan segala-gala. Pasal itu ramai kawan di hospital, ICU, CCU tak mati-mati lagi. Allah yang menguruskan segala-galanya, ikhwan. Maka bila manusia sampai kepada kemuncak, dia kembali pada asal kejadian dia. Dia kembali pada titik hubungan dia dengan Tuhan, ibadah. Manusia lahir ke dunia dengan tangisan yang sangat dahsyat. Kita tak tahu pasal apa budak ni menangis. Doktor kata mungkin kerana dia keluar, dia kena angin, dia kena panas, dia kena sejuk. Mungkin pasal bulu rumah dia baru nak naik. Orang tua-tua pula dia, orang tua-tua kata adalah kawan-kawan nak main kawan dengan dia, kawan yang tak nampak. Orang tua-tua yang lagi satu pula kata uri tu tanam dalam sangat, uri susah nak sembang dengan dia, dia sunyi, dia menangis. Kita tak tahu, ya kawan. Dia menangis. Tapi bila manusia akan keluar tangisan yang sama, bila dia merasakan keliling dia tak boleh tolong dia, hanya Allah. Itulah niat yang paling murni akan menyebabkan Allah bantu dia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bukan saja ibadah sembahyang puasa, Allah sebut ruh kehidupan itu. Tidaklah kami perintah mereka beribadah pada kami, melainkan kami nak daripada hati yang paling dalam. Lah ni hadis yang kita baca ikhwan, itu yang Nabi keluarkan pada Abu Bakar. Tak ada siapa dah. La tahzan. La tahzan. Nabi tak kata la tahzan, jangan bimbang, kita juga ada tulang pak kerat. Jangan bimbang, kita juga ada pemikiran. Jangan bimbang, kita juga genius. Tapi Nabi kata la tahzan, innallaha ma'ana. Satu akidah yang sangat dahsyat dikaitkan dengan ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ini urusan tauhid, ikhwan. Ini urusan tauhid. Karena itu Allah kata illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Tidak mengapa.
Kalau tak ada siapa-siapa tolong Muhammad, faqad nasarahullah. Allah akan tolong Muhammad. Idh akhrajahu alladhina kafaru, ketika orang kafir mengeluarkan dia daripada kota Mekah. Ketika itu mereka berdua, mereka dalam keadaan berdua, maka Allah akan membantu mereka. Izhuma fil ghar, ketika mereka berdua sampai di gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata pada sahabat dia, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kau sedih. Antum tengok kemuncak dia, jangan kau sedih. Ayat ini ikhwan, kalau kita pusing balik, jangan kau sedih, Allah bersama dengan kita. Kalau kita pusing balik, kita mesti bersedih kalau kita tidak ada hati bersama dengan Allah. Kita kena sedih ikhwan kalau dunia yang duduk dengan kita, duit yang banyak duduk dengan kita. Kita kena sedih ikhwan kalau kita jauh dengan ibadat. Kita tak perlu sedih kalau kita sedang beribadat kepada Allah. Itulah bantuan yang besar daripada Allah ikhwan. Umur kita, kesihatan kita. Ya subhanallah. Saya ingat saya pernah sebut pada antum lama dulu. Satu pengalaman, satu kak sembang dengan saya tentang dia pergi jumpa bomo. Masing-masing manusia adakan kita punya file jahiliah kita. Dia ceritalah file lama-lama jahiliah. Dia jumpa tangkai orang tanam depan rumah dia. Jadi takut jumpa bomo. Jadi saya nak cerita apa dia cerita dengan saya. Bomo kata ke dia, bomo kata, kalau ikut jenis tangkai, jenis maksud, jenis kemahuan orang yang buat ni, dia mau hang ni tengah-tengah malam lari pergi ketuk rumah dia. Dia mau hang ni tak boleh tak ingat ke dia. Itu dia punya buat. Tapi tengok ke cara apa yang dah jadi, terbalik bomo ni kata. Apa dia? Terbalik jadi hang pergi takut pula kat dia. Bomo ni memang bomo kepulan gagak hitam punya, syirik punya bomo. Dia cerita dengan saya apa bomo kata kat dia. Masa dia cerita yang mata dia turun. Dia kata, Ustaz, bomo tu kata sepatah kat saya. Bomo tu tanya kat saya, hang duk semayang tak? Dia kata duk semayang. Bomo tu kata, kerana hang semayang lah hajat dia bertukar. Sepatutnya hang ni menjerit seorang-seorang tak boleh hidup tanpa dia. Kalau ikut tangkai ni, itulah yang dia buat. Pasal apa? Budak Nora ni banyak membang yang jaga dia. Tak ada bomo boleh buat dia. Tapi pasal apa jadi hang takut kat dia? Kerana ibadat hang buat tu bertukang. Pasal hang rajin ibadat, hantu setan dah jadi tak kuat, Allah ubah daripada hang patut ikut dia, hang jadi takut kat dia. Subhanallah ikhwan. Antum tengok, kita duduk semayang, kita duduk puasa, kita zakat, kita duduk dalam majlis taklim ikhwan. Kalau kita duduk depan cermin, kita tanya, apa yang aku dapat? Kita tak ada jawapan. Kerana apa dia ikhwan? Tol nak naik juga. Apa yang kita dapat? Kita mesti kena bayar tol. Apa dia kita dapat? Apa dia kita dapat? Kita tak dapat apa ikhwan. Tapi kalau kita tengok daripada ujung rambut sampai ujung kaki, sampailah kita tak celaka. Sampailah kita tak binasa. Kita duduk depan doktor, doktor cek kita daripada rambut sampai tapak kaki, dalam kulit, dalam bulu rumah, semua doktor masuk cek. Doktor kata penuh dengan penyakit. Sampailah kita belum kolap ikhwan. Kita ada darah tinggi, sampailah kita bawa motor, kita makan kambing, kita makan daging, kita tak tumbang tengah jalan. Ini urusan siapa ikhwan? Ibadah yang kita buat menyambung kehidupan kita ikhwan. Ibadah yang kita buat ini ikhwan, dia lebih mujarab daripada ubat yang kita makan. Dia tak ada kesan sampingan. Dia punya tolak kehidupan kita ni, dia punya ampu kita, dia jaga kita sampai kita tak sedar ikhwan. Bila kita makan ubat ikhwan, satu ibadah kita lakukan, kita kata bismillah. Demi Allah ikhwan.
kalimah Allah yang kita sebut dalam ubat. Kemungkinan ubat tu adalah racun, ikhwan. Tapi dengan nama Allah Rabbul Alamin, dia bertukar jadi penawar. Kalau ikut doktor kata kat kita, sakit kepala ni jangan duk makan sangat, ubat tahan sakit, rosak buah pinggang kita. Kita tengok balik kalender kita yang dah silam, kita duk telan poster ni. Kalau ikut-ikut patutlah ni kita mampu ya. Sakit kepala telan poster, sakit kepala telan poster. Kita cerita ke doktor, kita makan poster macam isap rokok. Doktor terkejut. Doktor pakar injal dia terkejut. Hang makan poster macam tu ke? Ya, saya tak boleh tahan. Migraine doktor. Doktor kata jantung hang punya buah pinggang boleh rosak. Kita duk semak-semak dah hampir 20 tahun sampailah tak rosak lagi. Kenapa ikhwan? Kita baru ingat setiap kali kita makan ubat, kita kata bismillah. Dahsyat apa ambil hidup kita ni. Kita tak sedang ikhwan. Doktor kata hang ada jantung, kami suspek ada jantung, ni musim kenuri, jangan duk makan minyak banyak sangat. Kalau kita suruh doktor pam minyak keluar daripada badan kita, kelang minyak kita boleh buka, kita orang kaya. Kita ada factory minyak. Kita punya duk jolok minyak ni tak tahu banyak mana. Tapi sampai hari ini ikhwan, kita tak kolaps. Jantung kita masih pam, hati kita masih berfungsi. Ikhwan, orang putih kata why? Kenapa ini berlaku? Kesemua ini berlaku dengan nama Allah yang kita sebut ikhwan. Dengan nama Allah. Kita mai solat jemaah itu adalah ibadah. Kita tutup aurat hari-hari adalah ibadah. Ketika bumi ini dipenuh dengan orang-orang yang taat dan dia sesuai dengan firman Allah, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Allah melanjutkan umur kehidupan dunia ini. Dan Nabi mengaitkan kiamat dengan huru-hara yang dahsyat. Ketika itu seorang mukmin tidak ada di permukaan bumi, tidak ada nama Allah berkumandang. Ketika itulah berlakunya kegemparan yang sangat dahsyat di muka bumi. Allah akan musnahkan penduduk bumi yang tidak pandai menyebut nama dia ikhwan. Karena itu ikhwan, saya katakan hidup kita ditulis di sisi Allah, tapi kita tak tahu banyak mana rezeki kita. Kita tak tahu bila kita nak tumbang ikhwan. Perbanyakkanlah sebut nama Allah. Kita akan jumpa keajaiban ikhwan. Sangat ajaib. Sangat ajaib. Dan ajaib ni dia sangat pelan masuk dalam hidup kita sampai kita tak rasa ikhwan. Tapi dialah sedang pegang hidup kita secara rancak, menghala hidup kita ikhwan. Nabi SAW ikhwan dengan Abu Bakar merasai benda ni dalam gua. Nabi rasa dan Abu Bakar rasa. Pasal itu satu hari ikhwan, Abu Bakar As-Siddiq selepas hari wafat Nabi, dia jumpa dengan Azib, bapa kepada Barak bin Azib. Dia berjumpa dengan Azib. Dia kata pada Azib, dia kata aku nak beli. Mungkin dia nak beli hari itu kuda ke apa-apa binatang, apa nama kenderaan. Dia kata suruh Barak hantar ke rumah aku. Azib kata pada dia, ini ada dalam Bidayah wan Nihayah. Azib kata pada dia, aku tak akan jual seekor binatang pun pada hang Abu Bakar. Sampailah hang cerita kat aku, hijrah hang dengan Nabi ni macam mana? Aku nak dengar benda ni Abu Bakar. Macam mana hang hijrah dengan Nabi? Aku tak tahu hang hijrah dengan Nabi macam mana. Abu Bakar As-Siddiq cerita kepada Azib. Dia tak cerita semua, tapi dia cerita beberapa perkara yang dia rasa dia perlu cerita. Dia kata, pertama, aku keluar dengan Nabi daripada Mekah. Kami berjalan sehari suntuk, siang malam kami berjalan. Sampai Nabi ni punya letih. Menjelang waktu siang, masuk waktu zuhur, aku tengok Nabi ni punya letih. Kami duduk cari tempat nak berlindung. Ada satu batu besar, dia kata, yang ada teduh. Batu tu ada teduh. Aku dengan Nabi duduk tang situ. Aku hampak kain yang aku bawa sebagai tikang. Aku kata, ya Rasulullah, rehatlah tang sini. Aku tengok-tengok bila Nabi rebah-rebah tu, dia lena terus. Tu boleh bayang. Nabi ni satu pemimpin, ikhwan, lena terus.
Pemimpin kebanyakan dunia naik kereta Mercedes, cermin hitam, lampu merah pun langgar, tol tak kena bayar. Allahu Akbar. Nabi kita ni Abu Bakar hampak, dia letak badan dia lena. Abu Bakar cerita kepada Bara' dalam Bidayah wan Nihayah, aku duduk dekat Nabi, mata aku ke sana ke sini, aku takut ada orang datang dengan cara mengejut. Tiba-tiba kata Abu Bakar, dalam aku duk rasa ada orang mai, tiba-tiba aku nampak ada orang mai sungguh, dan jantung aku mula tak cantik. Rupanya aku nampak satu orang muda, dia mai dengan kambing yang banyak. Dia pun rupanya nak cari tempat berlindung, panas juga. Dia mai duduk dekat Abu Bakar. Abu Bakar sembang dengan dia, tanya, hang punya kambing ke? Tak. Dia kata, saya punya tuan orang Mekah. Abu Bakar sembang-sembang, Abu Bakar kenal dengan tuan dia. Abu Bakar cakap pelan, tolong bagi Nabi jaga. Boleh tak hampa rah susu ni, bagi satu gelas, aku nak bagi Rasulullah minum. Dia kata, boleh. Dia kata, Muhammad ni orang baik. Dia kata. Masa dia nak perah susu, Abu Bakar kata, bersihkan tangan kamu, sebab yang nak minum ni Rasulullah. Bersihkan tangan, kerana Rasulullah ni orang yang bersih. Dia pun bersih tangan dia. Abu Bakar ambil tempat nak tadah susu tu, dia lap, dia tutup dengan luak gelas tu, kita kata dia tutup dengan kain perah susu. Bila perah-perah ni, susu kambing dia panas, Abu Bakar tutup dengan kain supaya dia sejuk sikit. Elok benda tu sejuk, Nabi jaga. Abu Bakar bagi dengan penuh hormat, dia jaga bersih mulut susu tu, pasal nak minum tu Rasulullah. Dengan letih Rasulullah, dia bagi Rasulullah minum susu kambing. Kata Abu Bakar, satu benda aku rasa pada masa tu dalam Bidayah wan Nihayah, aku rasa punya kenyang bila tengok Nabi minum. Oh, Masya Allah. Aku rasa punya kenyang tengok Nabi minum. Dan itulah hari aku tengok Nabi minum air, dia tak tanya pun kat aku, hang lah dahaga Abu Bakar. Aku dapat rasa macam mana dia punya lapar. Kan selalu Nabi tanya kan, hari ni dia minum, Masya Allah. Aku potong, bila habis Nabi minum, aku potong cerita, kata Abu Bakar. Aku kata apa? Ya Rasulullah, bukankah kita kena berjalan jauh lagi? Bukankah kita kena berjalan jauh lagi? Nabi kata, betul. Jom kita jalan. Jalanlah mereka. Dalam duk berjalan tu, Abu Bakar radhiyallahu an kata apa dia? Dia cerita dekat Bara', dekat Azib, bapa kepada Bara'. Dia cerita kat Azib. Dia kata, aku duk ingat punya jauh kami berjalan lagu ni, tak ada siapa yang nampak kami. Tiba-tiba kata Abu Bakar, satu orang nampak kami. Satu orang yang nampak kami, iaitu Suraqah bin Malik. Dia nampak. Bila dia nampak, jantung aku jadi tak seronok. Pasal apa? Orang musyrikin Mekah nak bagi 100 ekor unta. 100 ekor unta. Hidup atau mati Nabi dengan Abu Bakar. Masa itulah Nabi ulang lagi sekali kat aku. Nabi kata, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau sedih Abu Bakar, Allah Ta'ala bersama dengan kita. Dan sesungguhnya, kata Abu Bakar kepada Al-Azib, Allah Ta'ala memang menolong kami sepanjang kami berjalan. Karena tu ikhwan, bila orang tu dia susah, dia cepat akan rasa yakin dan tawakal. Tapi susah ni ikhwan, satu benda yang tak syok. Siapa mau susah? Tak mau. Tapi kita akan rasa yakin dan tawakal. Kita akan lebih yakin kepada Allah. Kita akan lebih menyerah diri kepada Allah. Karena itu ikhwatul iman, hadis kita baca ni, Abu Bakar menceritakan kepada kita saat-saat dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ni ikhwatul iman, dia di antara sahabat Nabi yang kahwin banyak. Kita nak cerita kat muslimat pun seriau. Dia di antara sahabat Nabi yang kahwin banyak. Dia kahwin dengan Qutaibah bin Abdul Uzza. Dia kahwin dengan Qutaibah bin Abdul Uzza. Dia dapat anak Abdullah seorang, Asma seorang. Itu anak dia.
Dia kahwin dengan Qutaibah binti Abdul Uzza. Dia dapat Abdullah, dia dapat Asma. Lepas tu dia kahwin dengan Ummu Ruman binti Amir. Dia dapat anak bernama Aisyah dan Abdul Rahman. Aisyah dengan Asma ni lain mak, satu pak. Dia menikah lagi sekali. Dia menikah dengan Asma bin Umais, dapat anak nama Muhammad. Asma bin Umais ni beranak anak Abu Bakar masa mereka duduk berjalan pergi Mekah dengan Nabi, haji penghabisan. Asma pergi beranak. Tu bini muda Abu Bakar lah. Tapi jodoh Nabi, jodoh Abu Bakar dengan Asma ni tak panjang. Mereka pisah. Lepas tu Asma kahwin dengan Ja'far bin Abi Talib. Abu Bakar tak putus asa, dia menikah lagi sekali dengan Habibah bin Kharijah. Dapat juga satu anak nama Ummi Kalthum. Anak tu beranak lepas Nabi wafat. Jadi memang sahabat Nabi ni tak ada kahwin seorang. Tak ada kahwin seorang. Tak ada apa-apa saja abang begitu aja. Tak ada apa-apa. Dia ni ikhwan Abu Bakar ni, di antara orang kata Imam Ibn Kathir, tak ada perang Nabi pi kecuali dia pi. Dia tak akan biar Nabi seorang-seorang. Badar ke, Uhud ke, perang Khandaq, Tabuk, Hunain, Fathul Mekah, dia akan ada. Dia akan ada. Dia tak senang. Kalau dia tak senang. Dia nak. Satu hari Nabi baca khutbah, Nabi kata ada satu hamba Allah Ta'ala bagi pilihan pada dia. Imam mau ganjaran di dunia ataupun pahala di hari akhirat. Nabi kata tiba-tiba hamba Allah itu memilih ganjaran-ganjaran di hari akhirat daripada habuan di dunia. Tiba-tiba Abu Bakar menangis. Dia dengar khutbah Nabi itu, dia menangis. Kawan-kawan duk tengok Abu Bakar menangis. Dia bertanya Abu Bakar kan, Nabi cerita tentang satu orang. Orang itu Allah bagi pilihan, mau habuan dunia ke mau habuan akhirat. Kawan tu pilih akhirat. Dia menangis pasal apa? Dia menangis tersedak-sedak. Habis dah semua orang balik, barulah berita sampai. Abu Bakar tahu siapa dia laki-laki yang Nabi sebut itu. Ada satu hamba Allah bagi pilihan kepada dia. Mau ganjaran di dunia kah, mau balasan segera di dunia kah, ataupun mau habuan Allah di hari akhirat. Nabi menyatakan hamba Allah itu memilih habuan di hari akhirat. Abu Bakar kata yang Nabi cerita, laki-laki di dalam khutbah Nabi itu adalah Rasulullah sendiri. Dia lebih memilih nasib umat dia di hari akhirat daripada apa yang ada di dunia. Dia nak tolong umat dia di hari akhirat daripada apa yang ada di dunia. Kata sahabat, nampaknya Abu Bakar lebih faham apa Nabi nak sebut daripada kami semua. Subhanallah ikhwan. Inilah Abu Bakar As-Siddiq yang Nabi SAW bawa dia berhijrah. Ketika Aisyah, ketika Abdullah bin Abbas membaca surah Taubah tentang ayat berhijrah, mereka akan sebut berulang-ulang kali. Mereka kata inilah Abu Bakar dengan Nabi, inilah Abu Bakar dengan Nabi. Dia ikhwatul iman. Sebahagian para ulama kita seperti Ibn Kathir menceritakan, Abu Bakar ni satu hari orang bagi kat dia daging. Orang bagi kat dia daging, dia panggil macam khazirah. Daging campur dengan tepung, makan. Goreng ke apa tak tahulah, bakar ke makan. Mungkin Abu Bakar ni dia makan daging tu lambat, menyebabkan daging tu rosak. Tapi kerana orang bagi ni, dia makan juga. Bila dia makan, Al-Haris kata pada dia, sudah Abu Bakar, sudah. Daripada orang makan, sudah Abu Bakar, berhenti sekarang. Kerana daging ni dah bertukar rasa, jadi racun. Daripada Ibn Kathir kata, daripada tarikh itu dia sakit. Cukup 15 hari dia mati. Cukup 15 hari daripada tarikh dia sakit, dia mati. Dia mati pada tahun 13 Hijrah. Lagi 8 hari nak habis bulan Jamadil Akhir, dia mati. Ditanam sebelah kubur Rasulullah. Masa dia nak mati, ikhwatul iman, masa dia nak mati, kawan dia bukan orang biasa kan. Abu Bakar Khalifatul Rasulullah,
Dia adalah khalifah Rasulullah. Dia datang Abu Bakar, kami carikan doktor. Al-Harith ni seorang tabib masa itu. Dia kata tak. Dia kata sekarang ni, dia kata apa yang aku tahu, Tuhan duk perhati aku dan Tuhan akan buat apa yang dia nak buat. Artinya hari-hari mati aku telah sampai, kata Abu Bakar. Aisyah radhiyallahu anha dengar tak seronok. Aisyah tak seronok. Aisyah anak dia kan. Aisyah ni anak dia. Ada riwayat kata Abu Bakar ni dalam Bidayah wa Nihayah juga, bukan pasal dia makan daging, sebab pada musim sejuk dia pergi mandi malam. Lepas tu dia demam, besok dia demam. Maka demam tu cukup 15 hari menyebabkan dia sakit, dia mati. Jadi rupanya nak mandi malam ni kena jaga-jaga juga. Tak usah mandi malam sangat. Lak badan sudah. Tapi kalau nak ikut sunnah Abu Bakar, tak apa, silakan. Tak ada apa-apa. Bila dia tengok Aisyah radhiyallahu anha begitu begini, antum tahu bila dia tengok Aisyah duk sebut, lah ni aku cuma ada bapa nama Abu Bakar, tak guna aku ada duit, tak guna aku ada harta, aku tak boleh tukar dengan sihat bapa aku. Antum bila dia dengar Aisyah kata lagu tu, dia sebut satu kalimah menyebabkan Aisyah menangis. Dia panggil Aisyah dengan perkataan, wahai ummahatul mu'minin. Tu anak dia. Dia kata, wahai ummahatul mu'minin, jangan kamu kata demikian. Aisyah tu gak berdeka, dia boleh marah anak dia kan, apa cakap lagu tu, tapi dia hormat anak dia itu isteri Rasulullah. Dia kata, wahai ummahatul mu'minin. Allahu akbar. Di sini ada pelajaran, ikhwan. Kadang-kadang Allah menentukan jodoh bapa kita, kadang-kadang jodoh baru bapa kita ni muda sama umur dengan kita. Kita mesti hormat dia, mak kita. Kita kata nak hormat apa? Muda macam aku. Bapa aku ni pun gatai, duk pergi makan kopi jantan jadi merla metara ni. Dak. Kita mesti menghormat, itu adalah mak kita. Mesti menghormat. Mak kita pergi menikah dengan satu jantan, manakah jodoh dia? Dia dah bercerai dengan pak kita pun dah mati. Kita ada bapa tiri, kita mesti menghormat dia, bapa tiri kita. Saya tak ada hormat, dia bukan suka kat mak saya, dia nak kiki harta mak saya. Mak saya baru dapat EPF ni 55 ni, baru dapat bahagian akhir ni, dia nak gagau yang tu lah. Kita mesti menghormat dia, suami mak kita. Abu Bakar hormat, ikhwan. Dia kata, ya ummahatul mu'minin, wahai ibu bagi orang-orang yang beriman, jangan kamu kata demikian. Tapi katalah apa yang Allah telah firmankan dalam surah Qaf ayat yang ke-19. Waja'at sakratul mautu bil haq, zalika ma kunta minhu tahid. Abu Bakar nasihat Aisyah, jangan sebut apa-apa, tapi katalah waja'at sakratul maut bil haq, sesungguhnya sakaratul maut itu datang dengan kebenaran. Zalika ma kunta minhu tahid, bukankah itunya kamu duk lari daripadanya? Abu Bakar kata, ambil kain-kain yang lapik aku ni semua, pergi basuh, kalau aku mati jadikan kain kafan. Aisyah kata, kita ada kain baru. Kata Abu Bakar, itu untuk orang hidup. Untuk orang mati sudah cukup dibasuh kain yang lama pakai. Sebab apa? Bila aku mati sekejap lagi, perut aku akan pecah, dari hidung aku akan keluar ayak dan nanah. Benda itu akan merosakkan kain yang elok. Dan dengan kehendak Allah, dia tanya kepada Aisyah, bila nyawa-nyawa dia tu dekat nak habis, dia kata, hari ni hari apa? Aisyah kata, hari Senin. Dia tanya balik Aisyah, Nabi wafat hari apa? Kata, Nabi wafat hari Senin. Dia baca doa, ya Allah wafatkanlah aku. Tapi ada riwayat menyebut setelah menjelang waktu maghrib pada hari Senin baru dia wafat. Dan dia disemayangkan oleh Umar Al-Khattab dan disimpan di sebelah dengan Nabi. Betapa untungnya orang ni, ikhwan. Quran turun menceritakan tentang dia. Nabi menyebut Nabi sayang dengan dia, dan bila dia mati dia duduk sebelah dengan orang yang dia sayang. Karena itu, ikhwan, kita baca hadis ni, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala nak cerita kepada kita, inilah kemuncak yakin dan tawakal. Kemuncak dia, ikhwan, dia ada di ujung. Kita berjalan, bila kita dah desperate, dia keluar.
alangkah baiknya dia boleh keluar kalau bukan kita dalam keadaan suntuk dan terdesak lagu tu. Kita percaya Allah pelihara kita. Kita percaya Allah lindung kita. Kita beriman dengan Allah sungguh-sungguh, dan Allah akan tunjuk kepada kita, ikhwan. Baik ikhwan. An Ummil Mu'minin Ummi Salamah wasmuha Hindun bintu Abi Umayyah Huzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza akhraja min baitihi qala bismillah tawakkaltu 'ala Allah Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla an azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Hadis sahih rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa ghairuhuma bi asanid sahihah. Qala at-Tirmizi hadis hasan sahih wa hadha lafz Abi Daud. Kita baca dalam riwayat Abu Bakar tadi, ikhwan. Nabi kata ke Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, Allah Ta'ala sama dengan kita. Jadi masa Abu Bakar cerita dekat Al-Azib, Al-Azib tanya macam mana kau berhijrah kan. Abu Bakar cerita. Abu Bakar tu orang yang berhijrah dengan Nabi, dia cerita. Dan hadis kita baca tadi, hadis Bukhari, Abu Bakar kata apa? Kalaulah musyrikin itu tunduk, mereka nampak kami. Maka dalam hadis Bukhari Muslim ni, kata Abu Bakar, kalau musyrikin itu tunduk, mereka nampak kami. Nabi kata apa dia? Jangan kau ingat kita berdua, yang ketiga itu adalah Allah. Langsung Abu Bakar tak beritahu, kalau aku tunduk, aku nampak merpati buat sarang, aku nampak laba-laba, aku nampak pokok baru naik. Abu Bakar tak sebut benda tu. Tapi dalam ceramah radio dia sebut, dia kata burung merpati mai. Maknanya Abu Bakar